Okay, hai, untuk kali ni I nak review Hotel Grand Mercure Kuala Lumpur Bukit Bintang. Jom kita tengok bilik yang kita booking untuk 2 malam 3 hari 2 malam ni. Okay, untuk masuk ni sebelah kanan kita cek satu-satu. Ada iron board dengan iron, okay. Ada space yang besar untuk kita letak dia punya luggage ke. I letak hand carry. Ada laci bawah ni, tak ada apa. Alright. So dekat sini, max ni dekat sikit. Apa yang best dia, ni lah, dia bagi banyak tu. Ada coffee maker, jajan, buku ni, kopi, basic lah dengan ni. Alright. Bawah kita ada peti ais macam biasa. Dalam peti ais dia ada ni soft drink, air macam ni. Lepas tu apa ni, Xiaomi ini kita boleh bawa balik. Slipper, sebab bilik dia dia tak ada kapet, so dia ada mozaik dengan vinyl, so that's why dia bagi slipper. Jom kita tengok bahagian sebelah kiri, iaitu toilet dia. Tadi kita tengok sebelah kanan kan. Sekarang sebelah kiri dia ada satu rak untuk kita proper letak kita punya luggage. Dia bagi 2 romper, baju depan mandi lah, baju shower. Lepas tu ada space yang besar untuk luggage. Dekat sini untuk hanger. Hanger pun banyak, meriah lah orang kata hanger dia. Ada ni lah, aksesori dia banyak. Dia ada bergigi basic. Ini antara benda yang kita boleh bawa balik, yang memang ditunggu-tunggu untuk bawa balik. Ada safe box, so kalau ada duit berjuta-juta boleh simpan lah. Sebab I duit banyak dekat bank, so I tak simpan kat sini. Dekat toilet dia pula, dia ada big mirror. Dah cukup. So dekat sini tadi kan, ini benda yang I paling suka. Kita boleh bawa balik semua ni. Ini yang boleh ambil lah. Yang ni 2 tak payah, sebab tu berbayar. Dia ada cermin yang besar dekat sini. Nampak? Full. Kita boleh tengok daripada sini ke atas. Lepas tu dia ada cermin lagi kat sini. Dia ada tuala kecil. Yang ini tak best. Ini bukan tak best apa, sebab kan aku suka kumpul, tapi dia bagi macam ni. So bolehlah hand wash dengan lotion selalunya. Alright. Kita tengok dekat toilet dia. Okay, tadi kita dah tengok dia punya bilik mandi. Okay, sekarang kita nak tengok dekat main dish. Kita tengok dia punya tempat tidur dia macam mana. Jom. Ini hotel lama sebenarnya. Hotel, tak silap aku, ini hotel apa, Swiss Inn Sekarang dia jadi Mercure. Jom tengok bilik tidur dia pula. Okay, tadi kita dah tengok ruang pantry dia dengan dia punya separate toilet. Masuk dekat depan ni, dia ada satu sofa. Sofa lah, dia bukan sofa bed, tapi kalau hampa ada anak kecil boleh tidur kot kat sini. Selesa, dia bagi bantal. Sofa bed untuk tidur, untuk saiz aku pun boleh ni. Okay. Dia ada meja workstation. Best kat sini apa tak, mes ni? Dia bagi apa? Mes ni dia tengok. Dia ada ni, bahulu, very the Malaysia, typical Malaysia. Lepas tu ada buah, pisang, apple. Ini dia punya apa, bunga rampai, potpourri Lepas tu ni fresh flower tau, bunga orchid. Dan dia bagi ni macam batik, very the Malaysian. Baguslah, antara hotel yang bagus untuk memperkenalkan Malaysia dekat orang luar. Selesa lah, ada meja kecil. View dia untuk side ni, bilik 601, view dia kurang sikit, tingkat 6. Kita boleh tengok kat sini. Tak ada view sangat sebab belakang parking. Kalau tinggi mungkin cantik sikit lah. Untuk katil, kita try tengok dulu. 1, 2, 3. Approve. Okay. Bantal 2. Ini benda penting lah kalau masuk hotel. Bantal okey, tak terlalu lembut, tak terlalu keras. TV besar weh, TV dia besar. Cuba tengok. Berapa inci? 40, 50. 40 inci. Dia ada Netflix dan juga YouTube. Lepas tu cantik dia dekat sini. Cuba tengok dia.
Cantik kan? Dia macam rare gila. Lampu dia, dia punya design ni wallpaper. Orang datang hotel tengok tempat lain, tapi aku suka benda macam ni. Art berat ni, wallpaper lawa. Lampu ceiling dia pun just nice. Ada yang dia tak terlalu gelap tapi cantik. Sini lagi kad. Okey, sekarang kan ni kebanyakan hotel barulah dia bagi USB macam ni. Ni. So kalau tak ada bawa kepala plug tu, ambil lah ini. Ada untuk iPhone dan juga USB biasa Type C. Senang lah, tak payah nak berebut-rebut. Untuk charge dan juga USB kat sini. Ruang yang besar. Nanti I akan bawa you all untuk kita tengok surrounding, keliling-keliling ni. Apa yang menarik, itu gym ke, dia ada swimming pool ke, parking dia ke, nanti kita tengok dulu. So basic bilik ni approve, cantik. Kena try, kita cuba lagi. Bye. Okay, hampa dekat sini macam saya cakap ada swimming pool. So dia tingkat 3, daripada lift hampa kena ke kiri terus dekat hujung. Operation 7 sampai 8. Dia tak ada access kan untuk masuk. Kita just masuk macam biasa. Jom. Okay, masuk ni kita ada restroom. Ya, ini restroom dia, saya rasa dia unisex. Nampak tu, dia ada lelaki perempuan. Unisex restroom. Betul. Lepas tu tengok dekat luar. Wah, cantik weh. Jalan lagi. Kita tengok ni, nanti kita tengok gym kat sana. So kita tengok sini dulu. Okay, dia punya tempat-tempat relax banyak juga. Dia punya tempat-tempat rehat provided. Cantik, lawa. Lepas tu swimming pool dia, nampak tak view dia kat situ? View dia. Lepas tu ni depan Pudu kot rasa. Itu Times Square. Itu apa nama dia? TRX lah. So dia punya view daripada sini, nampak? Dia punya tempat rehat-rehat. Dia punya gym kat situ. Ada juga bilik yang dia balcony kot ni. Tu macam tu. Tapi bilik lain tu basic je kot. Nanti kita survey pula bahagian gym dia. Untuk ni ada swimming pool untuk budak-budak. Lepas tu dia ada untuk orang dewasa 1.2 meter. Sama kot. Ni je. Lawa kan view dia. Tapi dia bukan infinity lah. Should be okay. Sebelum ni ni kot, apa nama dia? Swiss Inn. Sekarang dia tukar kepada The Mercure, Grand Mercure. So sekarang dalam gym. Aku tak tahu kenapa aku love sangat dia punya design. Dia macam konsep-konsep modern. Dia punya facility basic lah. Nampak? Cermin besar. Lepas tu dumbbell. Ada training ni. Dan dia ada treadmill 2. Lepas tu ada ni. Basic lah. Tapi just nice. Dekat depan tadi tu ada swimming pool. Selesa. Sekali lagi. Cantik. So ini dia punya lobby. Alright. Tapi cantik. Dia ada ganti fresh flower everyday. Tiba everyday. Sebab hari tu aku datang warna lain. Ni warna lain pula.
Lepas tu lobby dia basic lah. Banyak space untuk rehat. Cantik. So ini welcome drink dia. Kita boleh redeem dua. Hamba boleh ambil sirap dengan bandung. Sebab kita orang. So kita ambil bandung satu, sirap satu. Nanti kita tukar rasa dia. Boleh redeem dekat sebelah kaunter. Welcome drink ni selalu kan air kosong bubur serai, lepas tu ada bubur lemon kan. Yang ni special. Baru nampak welcome drink very expensive kan. Kita rasa bismillah. Sedap. Satu lagi. Very typical Bandung. Okay. Welcome back to my channel. Sebenarnya tak ada opening. Hari yang nak check out, barulah kita orang redeem welcome drink dan baru nak buat opening. So hari ni, untuk kali ni, saya dekat Grand Mercure, Kuala Lumpur, dekat dengan Pudu. So dia bersebelahan dengan apa? Swiss Inn tau. Kalau hampa nak lemak dia, belakang dengan Balai Polis Kuala Lumpur, depan dengan Pudu Central ataupun Lalaport. So sekarang kita dekat lobby. Nanti video-video belakang-belakang ni akan review dia punya bilik, dia punya apa facility yang ada. Sekarang kita enjoy dulu dia punya welcome drink. Jangan lupa subscribe channel I tau. Okay, ini suasana waktu malam dia. Tengok, cantik kan. Nampaklah dia punya apa tu, TRX punya tower. Lepas tu ada hotel kat depan ni. Dia punya malam dia. Okay. Ini cantik tu. Cantik gila. Dia macam tau, aku rasa macam cantik. Macam model-model macam tu. Tak ada orang mandi. Dia buka pukul 7 sampai pukul 8 malam.